Welcome back to Apa Cerita? Apa cerita? Apa cerita? Weh, apa cerita oi? Apa cerita? Benda kena relax. Tak boleh gabra. Apa cerita? Oh, ini bukan zombie leh. Nak harap dah hujung tu dia. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali bersama kami di Apa Cerita Podcast. Bersama saya Anwar. Saya Izzah. Dan saya Wan Pendang. Yeah. Selamat datang ke episod bla 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 bla. Oh, tak take note lah sangat. Dah berapa dah? Tak ingat dah. Mesti tak tengok episod-episod sebelum ni Oh, tak, aku lupa dah. Memang habis dah. Episod berapa sekarang ni kita? Aku rasa 235. Kau nak aku dia scroll YouTube je? Aku rasa 235. Dekat YouTube ada, dekat Spotify ada. Okay, 235. Okay, kepada anda yang sedang mendengar podcast ini, ketahuilah podcast ini boleh didengarkan di dua platform, sama ada di Spotify ataupun di YouTube dengan carian APA jarak CITER tanda soal. Ya. Dan kalau nak tengok video-video pendek, boleh cari di snippet kami di sama ada di Instagram dan juga di TikTok dengan carian apaciter.podcast. Ya. Tapi Ya. kita nak mengumumkan satu benda. Oi, pengumuman. Apa cerita sudah ada di Threads. Oh, ya. Oh, The thread lah kita sekarang ni. kita dah ada Threads. Dah ada satu post yang belum yang boom ke belum? Hama nampak sangat tak follow. Dah ada. Dah ada, dah banyak dah. Tak tengok perkembangan ni. Aku try tak main lah bro. Kita ada admin yang menjaga Threads kita dan banyak dah conversation yang sudah dimulakan di Threads apa cerita. Nanti Angga dah follow nanti pila buat rancak bang. Yes. Okay. Tag lampai patut. Dan yang terakhir kita ada satu lagi YouTube yang kita potong klip-klip tak terlalu pendek tapi tak terlalu panjang sangat. Dia dalam durasi 2 minit, 3 minit, 5 minit ada, 10 minit pun ada. Boleh cari di YouTube APACITRCLIPS. Apa cerita clips? Okay. Silakan Wan. Ya, kalau ada di antara anda yang sebenarnya ada cerita menarik yang ingin dikongsikan, pergi ke sosmed kami. Di situ kami sertakan link. Isilah, boleh jadi guest kami. Kalau tak nak jadi guest, kalau anda ada masalah malu-malu tak kucing, tapi tak apa, di situ juga ada satu link untuk anda isikan confession. Ceritakan pada kami apa yang anda nak cerita. Cerita yang best, cerita sedih ke, cerita tentang life kehidupan ke, anything. Explicit as you can. Yeah. Ceritalah. Kami je yang akan judge. Kami akan mendengar luahan anda. Aku nak tanya satu benda. Kami akan judge Oh. Tengok apa benda yang pelik kat dalam skrin ni. Asal? Ni ada. Ni tak ada. Alamak. So macam mana? Biarkan. Ambil lah. Ambil kan? Wan tolong. Okey. Pergi. Wah, lama proses. Aku tadi aku ambil, aku bagi dia. Aku tak tahu macam mana boleh ada kat sana. Tak, tiba-tiba ada dua kat sana kan? Ada dua kat sana. Aku cakap apa hal dekat sana? Okey, silakan duduk. Barangkali studio ini angker. Ya, betul. Dia pernah didatang oleh satu sosok yang angker. Membincangkan tentang isu angker. Tapi hari ni kita tak nak bincang pasal isu angker lah. Okey, bukan. Minyak hang itu full tak? Maksudnya hang habis pakai tak? Habis. Budi. Bila? Bulan April. Bulan April kan bulan raya. Bulan raya so kita pakai lebih sikit lah. Banyak berjalan kan? Banyak berjalan sikit lah. Tapi okey, tak adalah macam bukannya dia habis tu di pertengahan. Dia hujung-hujung. Dia ada yang pakai ada pakai yang tak subsidi lah sikit. Budi subsidi lah. Yelah tak, maksudnya Budi kan sampai 200 je. Betul. So ada sikit-sikit. Ada sikit yang tak Ada balance lah. Bukan balance, maksudnya bila habis 200 liter tu, so kita kena bayar yang without subsidy punya price lah kan. Harga RM3 lebih tu. So bayarlah, adalah bayar sikit. Ada juga aduh. Tapi sekarang ni macam aku tak tahu isu Iran ni macam mana. Sebab kita macam dah tak banyak update bicara pasal Iran dah sangat. Orang pun dulu kan orang kecoh pasal harga minyak mahal kan. Sekarang ni pun dah macam aku rasa, aku baca thread, bila aku buka thread dah macam kurang perbualan tentang harga semakin mahal sebab kita ada subsidi lah. Betul. Tapi tak tahu lah.
korang ada dengar perbualan-perbualan macam tu? Sejujurnya 2 minggu yang kita lepas yang gila bapak punya, ramai orang sembang pasal Iran punya kes ni kan, sumut pula apa dia? Sumut Hormuz. Selat Hormuz. Hormuz. Punya kes semua tu kan. Lepas 2 minggu dia dah macam dia tone down sikit. Tapi aku rasa mungkin disebabkan oleh Sumut. Bukan sumut. Rundingan tak jadi. Trump kan cakap pasal negotiation pun jadah semua tu. So mungkin lah yang itu menyebabkan macam agak tone down sikit. Tapi negosiation tu dah settle tak lah. jadi. Tak dapat. Maksudnya tak capai satu kata sepakat pun. Yes. Betul. Dan tapi adakah diorang masih berperang? Dia kejahatan tu yes. Tapi cuma yang negotiation tu adalah untuk long term. Faham tak? Kejahatan tu kejahatan lah. Dia macam mungkin lah dia akan bagi truce sikit. Tapi macam untuk long term. Untuk untuk bagi jangan serang dah selepas ini. Tu belum lagi mencapai kata sepakat lah. Cuma satu sisi lah aku nampak kan daripada krisis Selat Hormuz untuk ni kan. Aku rasa kita kan macam kerajaan kan terpaksa menanggung. Sebelum ni kan kita memang dah buat apa ni kita panggil sebagai apa? Subsidi apa? Bersasar. Subsidi yang bersasar. Which is sebelum ni 300 liter kan. Betul. Sekarang ni dah jadi diturunkan kepada 200 liter kan. Semuanya okay. untuk make sure semua subsidi yang kita dapat ni diperoleh kepada orang yang tepat lah. Betul. Bukan yelah yang patutnya yang layak untuk dapat subsidi ni adalah warga negara lah. Warga negara, bukannya B40. Dan aku rasa tak dia bukan B40 semua dapat. Kan? Semua dapat 200. Sorry itu diesel. Diesel ada free card. Okay. So salah satunya adalah untuk salah guna lah. Isu salah guna. Sebab kalau kau tengok sebelum ni orang Singapura ataupun orang Thailand tengok Singapura datang Malaysia memang seronok. Isi minyak. Sebab dia orang dapat murah. Lepas satu tu murah. masalahnya bang, masalahnya isi tu angkat yang kuning tu. Tak boleh. Geram bang. Tak kisahlah kan. Punyalah sebut salam cakap 97 is for foreign car kan. Pakai agak 95. Siap orang cakap apa? Dia orang naikkan nozzle tu, so bagi satu minyak tu turun kau-kau punya masuk dalam dalamnya kereta. Apa tahap macam tu? Dia orang ni dah. Sebab mungkin dia punya negara mahal kot. Tak silap aku sekarang ni mahal. kerajaan dah buat satu kalau kau nak isi 95 dengan harga subsidi, kau tak boleh isi pada botol ke. Tak boleh Kau dah. hanya boleh isi pada kereta. Dan kereta kena plate nombor plate kerajaan, nombor plate Malaysia. Yes. Lokal. Dan untuk dapatkan subsidi kau kena ada IC lah. Tapi kau kena betulkan. Dia ada limitation. Of Boleh course, masuk betul. dalam botol. Tapi dia bukan berapa berapa liter? 20 liter aku rasa. Tapi dengan cerita itu dah tak Aku boleh suruh terus. Dengan cerita tak boleh terus. Tak boleh. Dia still boleh. Dia apa? Tak boleh apa? dia bukannya langsung tak boleh masuk dalam botol. Cuma dia ada limitasi dia. Dia ada limitasi dia mungkin 20 liter. Aku rasa 20 liter limitation untuk masukkan minyak dalam 20 botol. liter? Banyak Yes. tu 20 liter. Yeah, 20 liter berapa ringgit kalau 10 liter berapa ringgit? 10 liter 10 liter pula. Apa 10 ringgit berapa ringgit dapat? 5 liter. Betul. Kan? Betul kan? Sebab aku Kira isi KM macam tu lah. Sebab kadang-kadang 20 liter tu orang takut orang jual balik. Ya, betul. Ada resell. Aku rasa betul ya, betul. Betul. Kan? Betul. Dia ada limitasi betul. Mengisi minyak petrol dalam botol adalah tidak dibenarkan kerana risiko keselamatan. Tapi Pengisian bahan api dalam bekas hanya dibenarkan menggunakan tong plastik jenis HDPE yang selamat dan pengisian melebihi 20 liter sabar. Dan pengisian melebihi 20 liter memerlukan permit khas daripada KDN. mungkin ada permit khas. Maksudnya untuk subsidi tak boleh lah. Jadi orang biasa permit khas. Tak boleh lah macam tu. Sebab lagi tu sebab takut jual balik. Tapi sebenarnya kerajaan pun tak adalah kejam sangat cakap memang langsung tak boleh. Sebab kadang-kadang orang nak guna kat minyak tu untuk potong rumput. Yelah untuk daily use lah. Ada orang kerja mesti guna minyak tu. Sebab kadang-kadang orang tu fikir macam memang tak boleh pakai langsung. Tak, ada limitasi dia sebenarnya. Boleh je pakai. Tapi tak adalah langsung. Ni takut nanti sebab ada hari tu pernah juga ada isu yang kes yang orang marah. Takut nanti macam cakap betul ke ni kan kau tangkap ke apa kan. Tak boleh kak. Tapi aku rasa boleh isi dalam botol kot. Sebab kalau ikut statement ni dia kata pengisian melebihi 20 liter ke dalam bekas tong hanya dibenarkan kepada pemegang permit khas yang dikeluarkan oleh
KPDN. Tapi ada statement yang pertama. Pengisian bahan api ke tangki asal kenderaan sahaja dibenarkan. Lepas tu? Itulah, ke tangki asal kenderaan sahaja dibenarkan. Dan tak ada yang segmen kedua? Okey, ada yang ketiga. Pengisian tidak melebihi 20 liter ke dalam bekas tong untuk keperluan kecemasan sahaja dibenarkan. Dah. Kecemasan. Okey. Jadi Selesai limitasi masalah. Dia selesai masalah. Khalas. Khalas. Dia So dah khalas lepas tu. sebab aku ada baca satu isu yang orang diisi dalam botol ke isi macam mana. Lepas tu dia kena tahan, orang ambil gambar dan tak silap aku dia kena ditarik balik subsidi. Oh. Pula. Aku tak ingat isu ni di mana, tapi aku ada baca artikel pasal benda ni. Dia masuk dalam botol apa? Aku tak tahu, aku tak pasti yang pasal benda tu. Botol pun boleh jadi isu. Botol boleh isu Sebab ke? tadi kan bekas plastik yang dibenarkan tu kan. Yes. Senang cakap, kalau sesiapa yang macam minyak habis tiba kat tepi jalan tu kan, kau pergilah dekat pam minyak tu, kau minta lah sewa RM10. Emergency tak apa. Sewa macam mana? Dia sewa lah. Tak pernah habis minyak lah tepi jalan. Sewa Kau pernah? RM10. Aku tak pernah. Sewa RM10, kita isi minyak, lepas tu kita dah masukkan minyak dah tu, dah kira dah jalan, kita bagi deposit RM10 tu, dah dibagi balik RM10 kita. Sewa deposit je lah. Sebab Bukan betul, sewa lah, sewa. sorry, deposit. Ah, Sewa cagaran. Cagaran. Ah. Sebab tong tu kan tong aluminium yang keras, yang betul-betul yang industrial punya. Okey, faham. Kau jual kang. Ada kat dapat duit. Okey. Okay. Apa? Apa benda tu? Rancak sangat. silap. Rancak buat ni. Tapi aku nak tanya, Okey. isu penyeludupan ni, sebab kita dengar juga isu diesel ni macam nelayan. Betul-betul. Isu ni berancak juga kan? Rancak sebenarnya. Dia start daripada bulan 1 ni lah. Banyak gila isu ni yang meletup masuk kat berita hari-hari. Kalau kau scroll kat sosmed pun kau ada macam, weh, okey, macam tadi kan kita cerita. Mula-mula rakyat kita tak suka juga bila KDN buat benda ni ke, polis buat benda ni, pasal kita letakkan anggota dekat stesen pump petrol apa semua. Tapi lama-lama kita nampak lah hasil dia makin bagus lah. So tak adalah lagi orang nak seludup lebih-lebih apa semua. Maksudnya sekarang ni ada polis jaga? Ada. Dia start dengan Ops Tiris. Ops Tiris ni dia start bulan Januari tahun ni. So waktu negara kita start dengan Ops Tiris tu, kita tempatkan beberapa orang kata anggota di kebanyakan stesen-stesen minyak yang berada di kawasan sempadan dan berpotensi jadi tempat sarang penyeludupan ni. Okay. So kebanyakan kawasan tu adalah dekat kawasan sekitar di negeri Kedah yang atas-atas kan. Sempadan dengan Siam. Ada juga dekat Kelantan. So nak tak nak banyak benda yang positif lah daripada sebelum ni tak pernah jadi kan. Ya, sebab betul? Aku rasa dekat bahagian-bahagian Thailand ataupun apa ni sempadan Thailand ni kan, dengan sempadan negara kita ni banyak isu penyeludupan. Banyak dari dulu sebenarnya. Nelayan, sebab ayah aku kerja berkhidmat sebagai LKM. Okey. Dia antara LKM kan satu lembaga yang menguruskan isu nelayan dan sebagainya. Betul. Daripada dulu aku selalu dengar dicerita tentang penyeludupan diesel, sebab orang kata orang-orang, satu, kita tahu nelayan kita dapat diesel subsidi. Betul. Yang sangat murah. Kemudian salah satu cara untuk nelayan ni buat duit dengan mudah adalah dijual diesel dia kepada orang lain. Jadi reseller lah. Jadi reseller lah. Sebaik bukan jadi dropshipper semua tu kan. Okay. Tapi tak tahulah keadaan semasa masih lagi ada ke tak. Tapi macam kau cakap tadi, yang Ops Tiris ni dia kawal di bahagian stesen minyak di sempadan saja. Betul. So kalau tengok pada figures lah kan, dianggarkan 6.5 juta liter diesel sehari disalahguna atau diseludup sebelum ada perstrukturan subsidi ni. So sehari kan 65 banyak dah rugi pasal daripada situ. So kalau macam tengok daripada apa yang terjadi selepas ni kan, selepasnya dibuatnya Optiris ni kan, Optiris 3.0 senang cakap start Januari tu. Ni ongoing punya case kan sampai sekarang. Sampai sekarang kan. Sekarang ni boleh katakan rampasan yang kita dapat melebihi 32 juta tahun 2026. 430 kes, 12,252 pemeriksaan. So maksudnya banyak dia bukan nak cakap pasal sama ada benda ni dah berhenti atau tidak, tapi dia improving lah. Senang cakap, dengan apa yang dibuat sekarang ini,
yang meletakkan apa? Meletakkan Polis-polis anggota saya. Sebenarnya dia memberikan good effect lah kepada kita punya masalah ni. Masalah apa? Dia bukan pemerdagangan ke? Bukan Minyak. pemerdagangan. Penyeludupan. 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 Kau ingat pemerdagangan manusia. Nak jual Human trafficking. Trafficking. Penyeludupan minyak tu. Dia menurun lah. Dia menunjukkan trend yang menurun, senang cakap. Tapi betul, betul, okey, makin kalau kau kurang. tengok sekarang ni kan, sebenarnya banyak je, terutamanya macam nombor plate Singapura. Kalau macam masih lagi Nombor Singapura Singapura ni. Kau memang nak kena ban ke? Bukan. Tak apa, kena ban kat Kalau kau Singapore tengok je. dekat Singapore social ni, tengok dekat semua social cakap media. apa cerita ni I don't like. Ya, apa cerita? Tapi aku dengar podcast Singapura. okey. Kan boleh Aku lipat, suka boleh lipat. podcast meme. okey. Okey. Singapore layan. Sebab ada je beberapa kalau kita tengok dekat social media, ada je yang ambil gambar nombor plate Singapura tapi isi 95 dan sebagainya. So aku rasa kalau dekat bahagian sempadan ni ada kawalan, ada anggota yang jaga, which is bagus lah. Sebab benda tu salah lah. Sebab kadang-kadang orang yang jaga peminyak ni dia tak berani. Contoh kan, dia kata, "Bang, abang tak boleh isi bang 95. Abang kena isi 97." Demo siapa nak kata kawan? Kalau Who are you to tell me what to do? lain macam. Who are you? Sebab Who are kena main pula spek tu mulak kan. Wah. Terima kasih. Cuak babe, cuak. Dah lah, jangan kecek gitu. Kita tak say nak kata gitu. Kita tak bui. Ya, jadi tak Kita bunyi. tak boleh bui. Amat tak bui. Okey. Wifi memang Kelantan. Tak apa lah, boleh lah. Apa hal ni? Demo tu orang luar. Terjokit-jokit ni. Kaki aku sakit lah. Kurang kaki aku agak tak selesa. Agak tak selesa. Sakit sikit. Banyak Aku rasa sangat kena problem. Aku rasa kena tukar slipper kursi lah. Bagi habis ni lu, bagi Oh, habis. Sekejap okey, lagi. okey, Bagi okey. dah habis. Baru Bagi 17 minit habis. tau. Oh, okey. Okey. Dah tua. Sebenarnya kan, apa benda-benda macam Okey. ketirisan berkenaan dengan ni kan. Kalau kau Okey. nampak kan, semuanya pergerakan dia kan, semuanya melalui daripada laut. Okey, betul laut. Betul tak? Laut, sungai. Ah. Perairan lah. Perairan kita. lah saya cakap. Perairan lah. Betul. So nak jadi cerita kan, betul ke? Aku rasa Malaysia ada beli deal dengan Turki tu kan. Betul. Apa? Pasal MPMS Apa? MPMS lah. Okey. Apa tu? MPMS tu sebenarnya dia adalah satu, orang kata, MOU yang kerajaan kita sebenarnya sign dengan satu company daripada Turki Turki ke Turki? Hang cakap Kena betul. Turki. Kau tak tahu itu satu benda yang kau kena ubah. Apa benda? Dia bukan Turki. Betul? Turki Turki Kena sebut Tapi tak Turki, tahu pronounce dia memang Turki Turki. Turki 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 Oh Okay. Nak kena ban orang Turki pula. Okay. So nak tak nak sebenarnya ini adalah kapal misi pelbagai guna MPMS ni. Dia sebenarnya adalah di antara satu projek di antara Kementerian Dalam Negeri dengan APMM. So nak tak nak maritim kita ni untuk jaga, kan diorang ni bertugas untuk menjaga perairan kita. Kita kan cerita tadi pasal minyak, kita cerita pasal penyeludupan, kita cerita pasal nelayan. So maritim pun diorang cover kawasan laut. Selama ni diorang cover kawasan laut, kita ada beberapa aset. Tapi aset kita tak boleh menjangkau jarak yang agak jauh dalam tempoh satu masa yang sangat-sangat lama. So kapal baru yang kita ada MPMS 2 ni, dia punya bestnya kapal ni punya function, kita deal dengan Turki. Kenapa kita deal dengan Turki? Sebab diorang boleh supply dekat kita kapal yang boleh berlayar lebih daripada 590,000 kilometer persegi. Jauh sangat tu bang. So kita nak jaga perairan kita, sebab kita kena faham bila kita duduk dekat negara kita ni, kita ada Laut Cina Selatan betul. So kawasan perairan kita selama ni dah diancam macam-macam benda. Nelayan asing. Sebab macam nelayan kan? Hantu ada? Nelayan asing ada. Hantu kokot ada. Selain daripada nelayan asing, kita takut ancaman yang pelbagai di perairan. So nak tahu Lanun. Contoh macam dulu kita pernah ada kes militan Sulu lah apa semua. So nak tak nak, kapal ni sangat-sangat penting. Kita nak kena ada aset baru untuk negara kita juga. Dia dianggap sebagai satu kapal mothership lah. Mothership ni macam satu kapal induk. So kapal ni dia bukan takat boleh jalan ke operasi biasa, boleh pergi search and rescue, boleh buat orang kata satu lagi apa, kita kata pengintipan. Banyak function.
So Sebab ini kira bawah projek ni ataupun usaha ni adalah usaha bawah KDN lah. betul, ni usaha bawah KDN dengan APNM. Bawah YB Datuk Seri Saifuddin lah. Datuk Seri Saifuddin Nasution. Oh okay. Sebab aku baguslah jaga kedaulatan negara kita. Sebab aku ada tengok juga. Sebab dia kata yang ni dia bukan kapal yang jenis kapal biasa tau. Betul. Hang pernah tengok tak kapal? Battleship. Battleship. yeah. Yang dia duduk je kat atas tu. Dia menyelinap tengok kan. Mothership. Tadi dia mention dah mothership. Mothership tu kan. Dia Dia cakap itu mothership. fungsi dia lah kan. Yeah. Dia macam dia duduk kat itu, dia tak ada orang kat atas tengok Betul. je kan. Helikopter semua ada atas tu. Macam Sebab tu aku mereka cakap- punya style tu. Sebab tu aku cakap search and rescue tadi. Yang kata mereka naik atas tu, yang dia bagi $10 untuk Hang ni kaki DVD. Ini kaki DVD ni. Tapi okay, Okay. sebab korang cakap pasal benda tu. Kan beberapa minggu lepas aku rasa kecoh juga pasal isu Indonesia mencadangkan untuk letakkan tol di selat Selat Melaka. Itu idea lah. Tu masih tu lagi idea lah. Tapi kan Tok Mat dah mention benda tu tak boleh. Sebab dia ada masalah undang-undang. Bukan Indonesia je, Malaysia ada. Satu lagi negara apa? Kalau ikutkan Siam pun ada. Sebab segenting betul, kera betul. apa semua tu. Singapura tak ada kan? Singapura Selat Tebrau. Oh dia tak lalu Melaka lah kan? Tak. Aku tak. So Melaka di Indonesia dengan kita lah. sebab aku ingat Indonesia ni mencadangkan untuk dibawa kepada ASEAN nanti. Okey. Tapi Dah memang pergi ASEAN. memang Kelakor lah. dia jadi macam undang-undang antarabangsa lah, undang-undang laut lah. Sebab kita nampak apa yang jadi pada Hormuz. Kan Iran letakkan tol, lepas tu US pula nak letakkan tol. Padahal bukannya selat dia. So, Jauh. kenapa kita nak join untuk buat satu benda yang sama, membebankan semua orang dalam dunia ni? Sebab dia fikir basic lah. Kalau kita tengok Selat Hormuz dengan contoh apa Amerika nak buat pun dah sebenarnya memberikan ancaman kepada kita. Kita ingat dengan kita tutup Selat Melaka, masalah tu tak datang kat kita. Betul. Mana betul, ada bang? Betul. Kita pun kena bang. Betul. Tu jangan jadi Tapi bila kau cakap pasal benda tu, Navy kita pun kena power lah. Sebab betul. kalau kita tengok apa yang kita boleh belajar daripada Iran, kan ada tutup Selat Hormuz. Lepas tu kan tentera Amerika Syarikat sekarang ni dah macam nak mengawal lah dan sebagainya kan. Betul. Memang kita kena ada ketenteraan in term of Navy, Marine yang bagus. Maritime APMM ni kena betul-betul well function. Dan diorang kena ada aset yang baik. Betul. Sebab itulah kita kena ada aset ni bang. Betul. Sebab hari tu aku ada terdengar macam syarahan daripada APMM. Cerita tentang kepentingan untuk kita menjaga sempadan. Betul. Sebab ini adalah benda-benda yang macam sangat crucial kepada keselamatan negara. Ya, Kau tak boleh benda macam ambil ringan benda ni sebab dia melibatkan keselamatan. Bila-bila saja kita boleh dapat ancaman. So bila yang sulu tu pun tiba-tiba. So sebab tu pada aku, walaupun kita bukanlah negara yang akan kuat dari sudut ketenteraan, tapi kita kena kuatkanlah dalam aspek keselamatan kita supaya tak ada negara lain yang boleh ambil kesempatan. Keselamatan pertahanan kita lah untuk kita dalam dan luar negara kita, luar-luar kawasan perairan ni. Betul? Sebab kedudukan kita ni sebenarnya kita berada pada posisi yang sangat-sangat strategik dan sangat berisiko untuk apa-apa ancaman daripada luar. So macam selalu punya lecturer aku cerita, Dr. Muin kan. Dr. Muin Ahmadi, dia adalah salah seorang pakar dalam politik keselamatan. So dia bercerita, bayangkan kita punya position, kita ni dah lah diapit di tengah Laut Cina Selatan. Kita dekat dengan lautan India lagi. So dengan perairan kita daripada Selat Melaka lagi, Selat Tebrau kat bawah. So ancaman is everywhere keliling kita sebenarnya. Dengan kapasiti negara kita negara kecil, kita ni bukan negara yang ada military base yang kuat sangat, yang besar. So kemampuan yang kita adalah untuk mempertahankan sebaiknya lah. So aku nak tanya satu soalan lah pada korang. Macam daripada duduk kan. Hang tadi kan. Tadi duk kejar. Kenapa pilih syarikat Turki bukannya daripada syarikat lokal untuk come up dengan ni? Sebab kita kena sedar dan kita kena faham tentang kompetensi mana-mana company yang ada ni. So nak tak nak, negara kita bukan tak boleh supply, tapi melalui orang kata langkah strategik ni, daripada dua deal di antara company daripada Turki ni, apa nama, Desan Shipyard Turki ni, kenapa kita buat instead of local punya company? Sebab diorang dah ada keupayaan
dan diorang dah beroperasi terlalu lama. So nak tak nak diorang dah menghasilkan kapal-kapal yang level dia macam bertaraf dunia. Contoh macam dulu-dulu yang pernah famous dalam misi kemanusiaan, Mavi Marmara. So nak tak nak kapal-kapal yang power ni banyak datang daripada Turki So daripada segi kompetensi, sebab tu kita deal dengan Turki Dan sebab kita tengoklah daripada kita tengok belanjawan hari tu, kerajaan kita dah peruntukkan lebih 160 juta untuk APMM sendiri. So nak tak nak dalam tender ni dia baru 83 juta something kan. So dia tak adalah melibatkan kos yang terlalu besar. Tapi cukup at least hasil daripada belanjawan tu kita ada aset yang baru, aset yang lebih baik, aset yang kita boleh cover untuk satu long range punya jaga. Sebab sebelum ni kita tak pernah ada. Sebab kita punya aset selama ni cuma dia tak boleh pergi sejauh mungkin dan dia mesti beroperasi dalam jangka masa yang pendek. Sebab nanti nak kena isi minyak balik lah apa semua. So kapal ni tak. Macam tu. So senang cakap dia kalau in terms of kemahiran, kepakaran, kepakaran and lagi satu experience. Satu mungkin sebab Turki dia memang dia dah orang cakap cost effective. Betul. Sekali lagi satu pasal memang dia orang ni one of the top countries yang memang excel in terms of weapon production. Betul. Production army kan. Tapi lagi satu mungkin lah kalau nak cakap pasal senang cakap macam hang punya perhubungan berkawan lah. Diplomatik bro, diplomatik lah. Senang cakap simple tu je. Malaysia dengan Turki ni kan macam memang dah betul. Ngam. Memang dah ngam kan. Betul lah, asset kita banyak rely on US mata-mata. Why not dengan Turki pula? Betul. Sebab kalau sebab sama je kalau kita duduk pertikai-pertikai kan besok kang beli kat US pun kau pertikai. Kan kau beli kat China kan kau cakap dalam tu ada data yang akan menyebabkan kau punya data personal kau akan hilang. So kita beli je start engine kat kapal tu semua data kau hilang. So kita beli dekat expert dekat Turki terus. Betul. Saya nak cakap itu diplomatik punya lah sembang. Sebab kalau kita tengok betapa PMX dengan Tayyip Erdogan close. Selalu dalam ucapan-ucapan dia Erdogan. Saya telah berjumpa dengan Erdogan. Sama. Tapi selalu dia sebut nama ni Erdogan presiden. Saya telefon Erdogan. Erdogan beri pesan pada saya, Anwar, jangan khawatir, jangan bimbang. Patut ada juga orang petikai. Berbaloi ke kos USD 83 juta tu. Tapi bagi aku sebenarnya kalau benda tu memang dah akan memberikan kebaikan dan bukannya keburukan, why not? Why not bro? Why not betul tak? Sebab selama ni kita bising pasal negara kita ni tak ada aset lah apa tu. Betul. Bila budak kita nak ada aset, kalau datang pun guna waktu bila perarakan kemerdekaan. Ni kita nak tengok aset power tak power sampai ke satu tahap menteri kita Datuk Seri Saifuddin Nasution kata kita akan siapkan proses dia dalam masa 21 hari ke berapa bulan akan dipamerkan di 5 Langkawi akan datang. So kita sendiri kita nak tengok cantik ke tak, elok ke tak elok, kita boleh tengok sendiri. And aku rasa development dia dah 70% kan sekarang ni. Betul, dah lagi 2 tahun. 2 tahun 2 tahun macam tu tak lama lah dah siap. 5 bila? 5 yang akan datang maksudnya kita tak tahu, mungkin habis je dah siap je kapal tu. So akan terus dipamerkan di 5 macam tu. Dekat 5 tu pun kita memang akan ada deal untuk beli jet pejuang semua tu kan selalunya. Betul, banyak dengan Airbus punya company apa semua. Okay. Memang sebenarnya kalau nak buka cerita pasal benda ni rasanya kita boleh sembang lama lagi lah. Power lah kita sembang ini. Boleh sembang lagi lama lagi boleh deep lagi. Nanti terlalu meleret nanti nanti kau cakap aku pro ni pula. Sayang ulang. Tak nak lah macam tu. Apa ni? Apa dia? Bukan pro ni. Pro Turki. Pro Turki. Okay. Kan kau cakap pro Turki pula. So tak nak lah cakap lebih-lebih. So kita cakap benda yang limitation lah. Hang penyokong Kemal Antartuk lah. Jangan tentu. Baru ni kau ingat? Apa? Sebab anak Erdogan datang Malaysia. Oh ya. Dengan Mesut Ozil. Yang Datuk Seri Zamri Kadir bawa naik Myvi. Okay. Oh ya. Betul. Pusing Pulau Bangkor. Aku bengang kan. Aku geram dengan budak Arsenal. Dia orang buat macam tu. Tapi aku rasa Arsenal boleh menang tahun ni, season ni. Semalam City kalah kan. City seri 3-1 semalam Everton. City seri 3 sama. 3 sama dia comeback. Ya, comeback ujung-ujung. So tapi satu kebanggaan jugalah Mesut Ozil dia siap komen pasal macam mana Malaysia punya pembangunan bola sepak apa ni patut dibangunkan lah, cerita pasal akademi dan sebagainya.
So satu penghormatan sebenarnya. Salah seorang pemain bola sepak yang power kan. Tapi kalau aku lah kan. Tapi dia jadi politician sekarang. Ya. Dia jack kot. Kalau aku lah Dia kan. jack tu. Kalau aku lah, aku dipanggil untuk pergi ke Turki kan. Okay. Pasal dia suruh cakap pasal development football kan. Aku akan puji. Puji lah takkan Turki. aku nak kutuk. Mampuslah aku. Dia tak adalah puji. Dia macam cadang kan, tak salah aku. Oh cadang lah, Dia dia plan. macam cadang kan. Okay, alright. Dia macam kau tak tengok Tak nak sebab aku dia dah Arsenal tak mau. Apa problem? Tak Padahal Liverpool tak ada beef apa teruk bukan Arsenal. Tak adalah. Aku Okay. tak boleh dengan Arsenal ni. Tak adalah, main je lah. Tapi aku tengok dah. Aku tengok je Ozil punya ni. Sekarang ni dia punya badan staff. Dengan apa anak Presiden Erdogan? Apa nama dia? Anak presiden Apa nama? Tak Bilal. Oh. Aku tengok Bilal tu, aku tengok muka dia macam Erik ten Hag. Siapa pula dah. Erik ten Hag. Ten Hag ni Ten Hag. Oh, ni MU. botak tu. Botak. botak. Dah lah sama botak dengan janggutnya. Okay. Okay, dia dah jauh ni. Okay, aku tak nak Arsenal menang tu je. Alright. Sembang panjang. Duduk sembang dekat saya pasal Ozil. Aku tak boleh. Aku pula dia yang sembang. Aku Sorry tak doh. boleh. Aku buka Ozil dengan Myvi. Sorry doh. Aku tak boleh. Alright. Tapi dia naik Myvi Naik Myvi weh. Dia Dekat Pulau Bangkok. viral. Kan Datuk Seri Zamri tu dia tak gambar macam bawa dia pergi jalan-jalan. Dia kan bawa kereta naik Rolls Royce ke apa ke. Naik Myvi bro. Naik Myvi, bang. Mesti macam aduh sakit badan. Tak. Tapi dia dekat Bangkok bang. Oh, Bangkok kan. Bangkok Okay, kecil ya. je. Mungkin itu mungkin Myvi adalah kereta paling mahal kat situ. Betul. Myvi is Dia seorang king naik lah. skuter. Aku kena kecam nanti kau kan. Myvi. Tapi aku pun pakai Myvi tau. Okay, jom kita cakap pasal Myvi pula. Aku pengguna Kenapa aku Myvi? Aku pengguna Myvi daripada 2014 sampai 2025. So maksudnya kereta dia dah habis loan. Ah. Siapa nak curi? Jangan. Bapak aku dah pakai. Aku pakai sebab nak pergi pasar senang. Okay, betul kita lah. dah Di masjid menyembang tu. lama. Lepas tu kita lawan Viva versus Myvi. Uyo. Kancil Klisa tak nak. Aku tak boleh. Aku rasa Viva bukan league Myvi lah. Myvi. No. Iris. Iris Myvi ya. Myvi Iris lah. Myvi versus Iris. Of course lah Myvi. Myvi Kenapa baru ke bukan- lama? kenapa bukan Iris? Dah lah tu. Tak kisah. Sebab Myvi masih lagi ada dah keluar. tu. Iris dah tak keluar dah. Okay. Ya. Okay. Myvi bagu. S70. Okay, S70. Lain Lain, segmen, sedap. Kena masuk SUV. segmen. Okay. Kawan. Korang semua cuba komen Myvi ke? Okay. Thank you so much for listening to the episode. So apa yang saya boleh cakap sekarang ni, apa yang kita rasa macam inisiatif yang bagus yang untuk negara kita, kita ambil lah. Dan kita rasa, kita appreciate lah apa yang cuba dilakukan. Walaupun banyak dia punya flaws dan banyak dia punya kelemahan dia, tetapi kita doakan segala usaha yang diberikan, yang ditunjulkan, memberikan impak yang positif kepada negara kita. Betul-betul macam nak masuk kerja SPA, JPA. kerja ni. Boleh gitu. macam ni. InsyaAllah doakan saya lepas aku matrik. Okay, thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sejahtera Malaysia. Ciao.